Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast MDG Pulse, cakap terus terang oleh Masjid Darul Ghufran. Kita ada dua tetamu istimewa imam-imam hafiz, iaitu Imam Ustaz Abdul Aziz Ahmad Sahli dan Imam Ustaz Ahmad Najmuddin bin Marwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan di Singapura? Alhamdulillah. Dah berapa lama Ustaz kita berada atau antum berada di Masjid Darul Ghufran? Dah berapa hari? Masuk ke hari berapa? Saya 13 hari. 13 hari. Saya yang untuk 16 hari. 16 hari. Alhamdulillah. Tapi Ustaz Abdul Aziz sudah berapa tahun di Masjid Darul Ghufran? Daripada 2004. 2004 ke 2000 dah lah 14 15 tahun. 21 tahun. Tapi masa COVID tak dapat datang. Datang lah. Tinggal 3 Ramadan lah. 3 Ramadan. Maknanya 18 Ramadan. 18 Ramadan Masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Najmuddin dah berapa tahun di sini? Pertama kali. Pertama kali. Alhamdulillah. Yang pertama kali tu yang istimewa Ustaz. Soalnya gitu. Okey, alhamdulillah. Mungkin Ustaz Abdul Aziz dan Ustaz Ahmad Najmuddin boleh berkongsi sama mengenai bagaimana latar belakang antum semua, bagaimana minat kepada membaca Al-Quran hingga menjadi seorang imam ataupun seorang hafizul Quran. Mungkin Ustaz Abdul Aziz boleh mulakan latar belakang sikit. Khair insyaAllah. Berkenaan dengan Al-Quran, memang almarhum dan almarhumah ayah dan ibu saya memang sangat berminat kuat supaya mempunyai anak yang menjadi hafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah saya belajar di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram sampai selesai di sana dan ditugas untuk jadi ustaz atau mengajar di Masjidil Haram juga dan juga dapat jemputan imam di beberapa masjid juga sekitar Masjidil Haram. Umurnya berapa Ustaz masa tahun di Masjidil Haram tu sebagai pelajar di sana? Daripada saya bermula menghafal Al-Quran daripada umur 9 tahun. Oh 9 tahun saya. Pendidikan di pondok Indonesia? Di Mekah terus? Masya. Sebelum 9 tahun di pesantren. Di pondok. Terus 9 tahun berangkat ke Mekah. Oh Mekah. Okay. Susah Ustaz kalau dibandingkan dengan pengajian Al-Quran, hafalan di Indonesia dengan Mekah. Apa dia punya perbezaan? Lagi senang dekat Mekah sebab Mekah tertib, teratur dan suasana Kaabah dan Zam-Zam dan sebagainya. Bagus ya. Alhamdulillah. Jadi pelajarnya ramai enggak? Ramai. Berapa gitu? Di Masjidil Haram. Ramai. Ramai di tingkat 2. Daripada Babul Fath hingga Babul Umrah. Pada masa itu. Alhamdulillah. Berapa pelajar yang bukan Arab yang ada kalau ramai, sangat ramai. Dari bermacam negara. Jadi yang kalau seluruh dunia. Jadi yang paling orang kata bangsa yang kuat menghafal atau cakap dari segi penghafalan Al-Quran, bangsa mana yang selalunya nombor satu lah kira kan? Selain Arab, Pakistan. Oh, mereka Nusantara pun bagus juga. Bagus juga. Indonesia, Malaysia, Singapura bagus juga. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Ustaz Najmuddin bagaimana bermulanya minat kepada hafizul Quran, hafalan Quran dan menjadi seorang pelajar masa dulu Ustaz? Saya lebih kurang macam Ustaz Aziz, dorongan pada mak ayah. Mak ayah juga. Dan kebetulan adik-beradik saya pun ada juga yang hafiz, jadi saya terinspirasi lah mungkin. Oh, okay. Jadi saya bermula hafal Quran ni pada umur 18 tahun. 18 tahun. Sekolah di mana Ustaz? Darul Quran, JAKIM. Oh JAKIM, Darul Quran. Dia ada diploma kan? Betul, diploma. Ramai daripada Singapura, pelajar Singapura pun ke JAKIM untuk mengambil diploma. Betul. Oh start daripada situ lah. Saya start di situ, diploma. Berapa tahun Ustaz yang tu? 3 tahun di situ. 3 tahun? Selepas di JAKIM Ustaz ke mana? Saya di UPSI lah sekarang. UPSI tu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di mana Ustaz? Di Tanjung Malim. Tanjung Malim Perak. Oh Tanjung Malim Perak. Okey. Kalau di Darul Quran JAKIM tu berapa? 30 juz lah? 30 juz. Wajib 30 juz. Wajib 30 juz. Kalau di UPSI? Kalau di UPSI pun kalau nak masuk memang wajib 30 juz. Itu dia punya kriteria 30 juz keluar pun 30 juz lah. Sama juga dengan Ustaz Abdul Aziz. Kalau di Mekah tu kirakan bagaimana dia punya grouping Ustaz kalau macam menghafal Quran kita tahu di sini dengan di sana berbeza atau bagaimana mereka punya curriculum
cara mereka untuk apa? Pada masa itu di Masjidil Haram itu ada yang disebut halaqah. Halaqah tu maknanya satu ustaz, dia ada 20 hingga 40 anak murid. Dia duduk di depan dia. Dia yang dia dikawal, dia yang semak, dia yang okey. Jadi ada halaqah. Ada sebahagian satu halaqah 2 ustaz. Macam tu. 2 ustaz gitu Jadi ada punishment tak ustaz? Kalau tak menghafal ataupun terlupa. Ada denda? Ada. Denda seperti apa? Rotan? Rotan. Masya-Allah. Cubit juga. Jujur. Okay. Di antara saya ini semangat menghafal Al-Quran dan terpaksa harus menghafal Al-Quran. Yang pertama daripada pakcik saya. Okay. Karena seorang hafiz semua. Pakcik saya almarhum Ustaz Abdul Salam dan almarhum Ustaz Abdul Basir. Pakcik saya semua itu. Sebab kalau saya tak hafal, dia balik rumah terus kasih rutan. Okay. Dan ustaz saya pun di dekat tahfidz, di halaqah itu kalau tak hafal pun kena rutan juga. Kalau satu kali, kalau satu hafalan tak hafal, tak menyetor, itu 3 kali rutan. 3 kali rutan. Saya. Kalau 2, 6. Jadi maknanya semakin banyak juga rutan tu. Gitu. Aduh. Alhamdulillah. Ada hikmah juga. Naam. Kalau Ustaz Ahmad gimana di apa sekolah dulu di Jakim? Caranya bagaimana? Di Darul Quran ni kalau kita tengok dia pelajar ni semua dah 18 tahun, 19 tahun. Dah dewasa. Jadi nak rotan tu macam tak berapa. Itu tak payah rotan Ustaz. Ngenyek aja apa. Masa saya tu 9 tahun. 9 tahun 10 tahun rotan okey. Jadi masa saya pernah kena kena basuh baju kawan. Itu sebagai denda. Okeylah tu. Sebagai denda. Okey dia tu. Jadi kalau macam penghafalan ni Ustaz, memang kita tahu dalam suasana kita sekarang ni, kalau dibandingkan 10 tahun mungkin 20 tahun lepas berbeza. Jadi kalau sekarang ni memang orang sibuk untuk menghafal, lagi dengan social media sekarang orang sibuk. Jadi macam mana yang buat Ustaz rasa yang yakin bahawa penghafalan tu satu perkara yang macam dorongannya macam mudah ke, atau Ustaz ada dorongan lain ke, atau antara rasa macam macam tips lah. Tips lah. Macam mana Ustaz untuk teknik menghafal Al-Quran? Saya kalau menurut saya atau bagi saya bahawa sekarang ni memang Masya Allah teknologi canggih kan, Masya Allah luar biasa. Tetapi untuk peluang untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran itu masih ada peluang dan banyak peluang untuk jadi hafiz. Tetapi akan harus kita jaga. Saya ingat ucapan daripada seorang ulama, jangan makan sembarang, jangan cakap sembarang, jangan lihat sembarang. Itu adalah adab-adab. Kita mesti kena jangan cakap sembarang, sebab kita ini nak sebut Al-Quran. Kalau kita sebut yang kotor-kotor maksiat, jadi tak connect dengan Al-Quran. Kalau kita tengok yang sembarang, kita tengok naudzubillah maksiat atau apa. Jadi mata nanti kalau tengok Al-Quran tak mudah tangkap. Dan begitu juga jangan makan sembarang, kita mesti nak jaga makanan halal. Jangan sampai kita makan yang haram atau syubhat. Betul lah. Istighfar. Jadi ada dia punya adab-adab untuk menghafal Al-Quran. Dan saya rasa sama juga kalau di Jakim. Ya sama. Ditekankan oleh share-share kat sana. Cumanya atas pelajar lah. Sebab dah tak ada rotan dan sebagainya. Dah dewasa kan. Dah 15 tahun. Kalau share di Jakim tu Ustaz Najmuddin, share lokal ke atau Arab ke atau berbagai? Berbagai. Ada yang Arab, ada yang lokal. Ada yang lokal Tapi yang Arab tu tak ramai lah. Tak ramai kebanyakan lokal saja. Alhamdulillah. Kalau Ustaz sana semua share lah Arab? Tak mesti Arab semua. Tak semua saya punya guru tu yang Sudan. Satu daripada Pakistan. Yang satu lagi daripada Niger. Bukan Nigeria, yang satunya Niger. Niger. Okay. Nigeria lah. Nigeria Afrika. Dan satu lagi daripada Bangladesh. Lanjut ke Ma'had Al-Arqam. Ustaz yang di Ma'had Al-Arqam tu daripada Nigeria. Nigeria, okey. Bernawi. Kirakan dalam antaranya tempat pengajian Al-Quran di Mekah tu memang betul-betul berbilang kaum dan bangsa Saya. Maksudnya sama ada syekh ke pelajar semua. Tapi dia punya kriteria untuk masuk sana mudah ke susah Ustaz?
Sebetulnya mudah. Oh, mudah. Oh, Tak ada syaratan yang mereka ambil aja gitulah. saya. Pada masa itulah. Pada masa itulah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz pun tadi cakap terangkan tentang adab-adab untuk menghafal dari segi mula-mula tentang penglihatan, pemakanan. Penglihatan, pemakanan dan percakapan. 3 perkara. Jadi itu nampak senang mudah Ustaz, tapi susah juga kalau sekarang. Lagi-lagi sekarang di zaman media sosial. Jadi anak rasa pun perkara ni pun harus diterapkan kepada bakal-bakal hafiz Al-Quran untuk memastikan bahawa nilai ataupun kualiti untuk mereka sebagai seorang imam. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi sekarang daripada seorang hafiz Quran berjalan menjadi seorang imam di masjid. Macam mana Ustaz? Apa yang sebenarnya yang perlu Ustaz maintain untuk menjadi seorang imam hafiz Quran? Kalau di masjid ke di mana-mana atau sekarang ni sebagai undangan. Apa yang perlu Ustaz maintain, pastikan bahawa hafalan segala-galanya disiapkan dengan baik. Adakah mudah kita hilang hafalan? Okey, baik. Selain daripada yang 3 tadi, kita banyak istighfar, solawat ke atas Nabi, dan juga ridha daripada kedua orang tua dan guru. Itu penting. Penting Ustaz. Okey. Selepas itu kita jaga masa. Jadi rehat dan murajaah Al-Quran terus. Murajaah itu mengulang. Membaca hafalan betul. Okay. Jadi itu untuk memperkuat hafalan manusia. Al-insanu mahlul khata wan nisyan. Bahawa manusia ini tempatnya lupa dan silap. Betul. Maka Al-Quran pun juga mesti kena kita jaga dan selalu baca. Kata guru saya, kalau Al-Quran tidak dimurajaah atau tidak dibaca dalam 2 hari, 1 kalimah akan ada yang terlupa. InsyaAllah. Okey. Kamu mudah Ustaz gitu Ustaz. Tapi Wallahu senantiasa kita bersama Al-Quran lah. Saya 24 jam gitu. 24 jam. Pagi tak sempat pagi, tengah hari tak sempat tengah hari, petang tak sempat petang, malam. Jadi Ustaz cakap tadi pasal murajaah atau dia macam tasmik. Ya, tasmik ataupun mengulang sendirilah. Mengulang sendiri ya. Baca dan baca. Sekali-sekali jumpa guru. Tasmik perlu juga untuk kita pastikan yang kita punya bacaan. Tapi kualiti kalau kita tasmik dengan guru lagi bagus. Sebab kita ni punya guru punya haibah kan wibawa. Jadi kita jadi kalau macam selalunya kalau hafiz Quran, bagaimana pula dengan dendangan lagu ataupun taranum jika menjadi seorang hafiz Quran? Ada Ustaz. Kalau sekarang orang kan favorite imam-imam yang masyhur kan. Ya betul. Mereka punya lagu tersendiri, contohnya Mishari, contohnya Imam Sudais, ataupun sekarang pun saya pun suka dengan macam Ismail An-Nuri. Sekarang Muzammil Hasbullah. Itu ada dia taranum dan irama. Adakah itu suatu perkara yang baik untuk diadakan? Bagi saya memang sangat baiklah benda tu. Ustaz boleh baca Quran sikit Ustaz? Surah yang mudah dengan taranum sikit. Taranum apa tu? Apa-apalah. Manalah saya tahu. Ustaz lebih arif dalam hal ni. Ada Ustaz baca surah-surah pendek lah. Mungkin boleh surah An-Nas ke, surah Wadduha ke, Ad-Duha ke. Boleh. Sebab tadi Haji cakap pasal Sudais. Boleh ikut sedikit. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Ini macam kita nak semangat ke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masyaallah. Itu kira-kira lagu apa? Lagu Imaros. Ras. Kalau Ustaz ada yang lain Ustaz? Kalau saudara Imam Najmuddin ni memang suara dia memang sangat mirip dengan Sudais. Kalau anda mirip siapa? Kalau Ana tak tahulah. Orang yang bukan Brori Marantika ke bukan? Tapi suara Ana ni mungkin lagi dekat dengan mirip kepada Imam Abdul Rahman Al-Hudhaifi. Ali Abdul Rahman Al-Hudhaifi. Itu memang favorite Ana juga tu. Masya-Allah. Okey, silakan Syekh. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tu ada kurang lebih lama tu Ustaz. Abang saya pun, arwah abang saya pun favourite Masya-Allah. Memang dulu lama sampai sekarang masya-Allah. Sampai sekarang maksudnya. Alhamdulillah. Jadi memang kirakan bahawa selalunya ramai jemaah yang mengikut imam-imam hafiz yang mempunyai arunan atau taranum yang baik lah. Maksudnya bacaan yang baik, lebih-lebih masa-masa time Ramadan ni dalam solat tarawih, right? Memang ramai lebih-lebih orang-orang muda ni. Bila mereka terekspos dengan zaman media sosial, jadi banyak YouTube sebab ada. Jadi mereka akan ikut kepada imam-imam yang mempunyai bacaan yang baik. Jadi ini satu trend yang baik lah. Maksudnya kalau kita compare dulu 20 tahun yang lalu, orang selalunya imam-imam biasa, surah-surah pendek kan, surah biasa. Tapi sekarang orang-orang muda berbeza dari segi merekanya minat kepada Al-Quran. Jadi yang lebih penting Ustaz, mungkin Ustaz boleh share bila masa-masa Ramadan ni, apakah sebenarnya keistimewaan Al-Quran tu di bulan Ramadan? Mungkin 10 hari pertama, 10 hari kedua dan akhir Ramadan. Mungkin Ustaz Abdul Aziz boleh kongsi sama. Baik, berkenaan dengan kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari pertama adalah rahmat terus selalu turun ke atas ke muka bumi ini, ke hamba-hambanya. Dan barang siapa yang berdoa akan mendapatkan rahmat tersebut, dan barang siapa yang beribadah akan mendapatkan rahmat tersebut, insyaallah. Mudah-mudahan kita di antara yang mendapatkan rahmat tersebut. 10 pertengahan adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdoa dan beribadat akan insyaallah sentiasa akan mendapatkan maghfirah, pengampunan tersebut. Dan yang paling penting sekali adalah 10 malam yang terakhir atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah itqum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Itulah. Mudah-mudahan insya-Allah. Selanjutnya nak tambah tentang keistimewaan Al-Quran di bulan Ramadan ni. Al-Quran. Macam kita tahu Al-Quran ni turun pada bulan Ramadan. Jadi sempena dengan Al-Quran dengan Ramadan ni sangat sinonim lah. Jadi dalam bulan Ramadan ni banyakkanlah baca Al-Quran, banyakkan beribadah. Setahun sekali je Ramadan ni datang. Betul. Tapi ada satu tapinya. Jangan pada bulan Ramadan saja. Diteruskan, diamalkan. Ini setahun sekali baca, lepas tu berhabuk. Macam sindir saya. Tak ada, sebenarnya betul Ustaz, tepat. Sebab kenapa tau? Kesinambungan tu yang lebih konsisten tu yang Allah SWT suka. Bukan hanya di bulan Ramadan dan di bulan lain. Tapi yalah, orang akan cakap apa? Bulan Ramadan tu dia punya aura dia, atmosfer dia berbeza. Jadi kawan saya cakap, kalau nak tahu kau punya qiyam, qiyamul lail kan, diterima Allah SWT adalah bila lepas Ramadan tu, apa jadi pada engkau? Adakah anda seorang yang sudah berubah, pelan-pelan mendekatkan di Al-Quran, ataupun hanya di bulan Ramadan sahaja? Itu maknanya sama ada doa-doa kita diterima Allah SWT. Jadi dia cakap, kalau nampak orang tu memang konsisten, ibadah dia makin baik, every year progresif, itu maksudnya adalah Allah SWT menerima doa-doa hambanya untuk mendekatkan diri padanya. Jadi yang saya rasa yang penting, kadang-kadang orang rushing Ustaz. Mereka nak khatam. Adakah itu lebih prioritas ataupun menghayati Al-Quran tu di bulan Ramadan? Saya rasa dua-duanya memang penting. Betul, penting. Sebab membaca Al-Quran di bulan Ramadan memang dia punya keistimewaan dan keutamaan. Betul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Naam. Jadi Al-Quran memang turunkan di bulan Ramadan, memang betul-betul kita supaya baca Al-Quran dan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Selepas Ramadan kita berusaha supaya tetap baca Al-Quran. Betul. Jadi betul lah, kira kan penting juga, pentingnya juga kita membaca Al-Quran dengan secara konsisten dan memperbanyakkan. Dan dalam masa yang sama juga bukan hanya baca Al-Quran dari segi banyak, tapi tadabbur dan menghayati Al-Quran itu sendiri. Saya tengok pun dalam media sosial banyak juga orang yang amazed lah
ataupun sebenarnya Amaze apa Ustaz? Anda pun dah lupa. Amaze. Kagum. Mengkagumi, terkagum dengan Al-Quran dalam di social media, especially TikTok, sampai mereka convert to Islam sebab bacaan dia, alunan dia. Betul. Jadi saya pun tak hairan lah ada sebagian orang mereka ni tak mengerti makna daripada Al-Quran. Tapi begitu mendengar bacaan seorang hafiz atau seorang imam yang suaranya tu merdu bagus, dia tiba-tiba dia menangis. Betul. Terharu, itu anak tersentuh. Betul. Jadi memang Al-Quran tu memang ada impak yang besar. Fihi hudan linnas. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya rasa bahawa tidak rugilah, kita malah beruntung Masjid Darul Ghufran mempunyai imam-imam seperti antum berdua datang untuk menjadi imam solat tarawih dan sebagainya. Setiap tahun 14 berapa tahun? 21 tahun. Saya 18 tahun. 18 Ramadan. 18 Ramadan Ustaz bersama sini. Alhamdulillah. Ustaz baru satu Saya baru pertama. 8 belum lagi je. Insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan segala keberkatan kita membaca Al-Quran dan juga menebarkan segala kebaikan Al-Quran di bulan Ramadan ini di Masjid Darul Ghufran. Mudah-mudahan para jemaah atau pendengar di sana dapat menghayati dan lihat kepada kebaikan dari segi penghafalan Al-Quran dan bagaimana cerita imam-imam hafiz ni, bagaimana mereka mendorong mereka untuk menjadi seorang hafiz, langsung terus menjadi seorang imam. Tapi mudah-mudahan kita kalau tak jadi imam pun at least menjadi seorang hafiz di rumah pun okey juga. Alhamdulillah. Saya dengar Ustaz berdua ada nasyid untuk didendangkan kepada pendengar kita. Ada Ada insya-Allah. Boleh saya silakan Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ahmad Najmuddin untuk bermula. Boleh. Sebelum nasyid boleh ada sikit macam boleh penutup. Pantun ada pantun. Ada pantun lah. Okey berkenaan dengan Ramadan dan Ghufran juga. Pantun saya tak payah jawab Ni pantun Tak je. kita itu je. Jual saya. Baik. Okey boleh. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan. Jom kita datang ke Masjid Darul Ghufran agar kita bersama-sama solat tarawih dan fardu agar mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. InsyaAllah. Kurang lebih gitulah. Ini betul-betul. Dari pagi dah siap atau baru teringat? Ini spontan. Spontan masya-Allah. Ustaz Najmi ada kespontanan. Ada Ustaz? Ada, cuma saya nak cakap sedikit. Boleh. Tingkatkan amalan. Semoga kita diberkati. Okey, alhamdulillah. Jadi nasihat-nasihat antum berdua kepada para pelajar Al-Quran, pencinta Al-Quran, mereka yang menjunjung Al-Quran, mereka yang ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran, mereka menjadi seorang imam. Apakah sebenarnya nasihat penting untuk mereka selain daripada 3 perkara yang tadi cakap adab tu? Apakah kualitas yang mereka harus ada untuk memastikan bahawa perjalanan mereka Ustaz diridai Allah SWT? Akhlak yang penting. Akhlak yang mulia dan istiqamah beribadat. Akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kalau akhlak baik, istiqamah, ibadat, akhlak baik, insya-Allah semuanya Allah Taala mudahkan insya-Allah. Dan jangan pernah mengalah dalam menghafal Al-Quran. Apa sebenarnya dia punya challenges tu? Menghafal Al-Quran ni payah Ustaz. Payah. Mujahadah tu perlu ada. Ada tak masa time penghafal tengah hafal tu macam give up, macam nak give up? Ada. Ada Suasana macam dia punya ada mesti ada menangis, mesti ada. Menangis Masya-Allah. Saya pun dengar pun macam bukan mudah untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran, apatah lagi seorang imam yang banyak dugaan dan juga tanggungjawab yang berat cabaran. Okey, kita teruskan dengan nasyid yang akan didangkan oleh Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ahmad Najmuddin. Tafadhal mashkuran. Masyaallah. Baik, insya-Allah. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى
تقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها. Masya Allah. Saya nak tepuk pun tahu. Tepuk ini podcast Ramadan. Alhamdulillah, mabruk. Okay, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Ahmad Najmuddin kerana sudi memberi atau berkongsi sama kepada para pendengar kita mengenai keberkatan Ramadan atau perjalanan hidup mereka untuk menghafal Al-Quran dalam masa yang sama juga memberikan kita nasyid-nasyid yang indah di bulan Ramadan Mubarak ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di podcast yang lain bersama saya Radin Zainal Mustafa di podcast MDG Cakap Terus Terang Masjid Darul Ghufran. Jika anda ingin berinfak sempena Ramadan Mubarak ini, infaklah di donate.darulghufran.org. InsyaAllah semoga segala infak anda, sumbangan anda, niat ikhlas anda diterima Allah SWT dan diberkatinya hingga ke akhirat insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran.